Okay guys, hari ni aku nak terangkan dekat korang pasal Boston Lobster. Okay, untuk lobster ni kita ada pelbagai jenis lobster tau kalau nak ikutkan. Kita ada yang lobster Sabah, dia tak ada sepit. Kita ada African Rock Lobster, dia tak ada sepit. Tapi badan dia tu lebih banyak duri lah berbanding dengan Boston Lobster. Okay, untuk Boston Lobster, salah satu dia korang nak kenal, dia ada sepit dua. Okay, sepit dia dua-dua belah tak sama tau. Tengok sebelah ni kenapa dia punya ni straight, yang belah sini kenapa dia macam C sikit, dia renggang. Belah ni dia rata macam ni, yang sebelah sini dia macam C sedikit macam tu. Okey, sebelah ni untuk dia pegang saja tahu. Yang sebelah kiri ni untuk dia potong-potong makanan apa yang dia nak makan. Untuk Boston Lobster, dia boleh pergi daripada saiz kecil daripada 500 gram sampai 600, dan juga dia boleh pergi sampai ke 5 kg, 6 kg pun ada. Untuk lobster, kalau kata awak order dengan kita untuk yang fresh, memang sangat-sangat puas hati lah. Sebab apa, isi dia lebih juicy dan juga lebih sedap, lebih manis. So untuk apa yang aku cakap tadi tu sedikit lah untuk orang yang tak tahu mengenai Boston Lobster. So tak apa, hari lain kita akan share lagi apa seafood yang kita ada. Jumpa lagi. Assalamualaikum.